Why should we buy the gold disc original and not the purple disc DVD-R? 为何要购买原装光碟、金碟，而不是刻录版光碟、紫碟？Interview dulu, doakan Aina dapat beasiswa tau. Bagus Aina, tapi kalau tak dapat, jangan kecewa pula. Tapi Cikgu Fatin cakap Aina punya peluang besar. Harapan itu bagus, tapi jangan sampai harapan itu menjadi beban. Kalau boleh, Aina tak naklah hidup macam sekarang. Mungkin Aina nak peluang yang lagi besar daripada sekarang. Abang faham Aina, tapi jangan lupa hidup ni bukan tentang jadi lebih baik. Tak apalah, Abang doakanlah Aina berjaya dalam interview ni. Aina kan? Ya, saya cik. Kau boleh duduk. Okey Aina, saya rasa kamu ada potensi, tapi kamu tahu tak, dunia luar tak semua ada. Kadang kita semua, termasuk awak dan saya, sekadar angka ke dalam sistem. Saya tahu cikgu, tapi saya cuma nak peluang saja. Saya tak nak berhenti dekat sini. Kalau saya gagal, biarlah saya gagal dengan usaha saya sendiri. Tapi Aina, hidup kita ni bukan sekadar hitam dan putih juga. Kadang-kadang kita perlu telinga tau. Antara hitam dan putih tu, tengah-tengah dia tu ada kelabu. Kita kena telinga kelabu tu. Saya kena ambil masa dahulu lah cikgu. Saya pun tak tahulah nak cakap macam mana. Anak pakcik tu ada harapan besar dapat beasiswa. Itu peluang yang bagus sebenarnya. Ya benar, tapi kita kena tahu kehidupan kita ni tidak mengikut kehendak kita sendiri. Kita kena faham betul-betul, jangan nanti kecewa nanti. Saya dulu pun ada harapan macam si Aina tu dapat pesanan macam mana dengan SPM. Tapi itulah macam mana. Mak sakit, bapak pula tak mahu. Saya terpaksa lah pergi sekolah. So, kena hilang lah sekarang. Aku tak nak anak aku hidup macam tu. Aku, Aina punya masa depan yang cerah. Dia dapat peluang, dia akan dapat peluang. Tapi pakcik, kalau dia tak dapat peluang, apa boleh buat? Kita pun tak bisa ke apa. Dunia ni tak adil. Kadang-kadang nak tak nak terpaksa lah beri kenyataan.
Weh, tu dia hang. Ina, hang buat apa tu? Faiz. Boleh aku join hang? Inilah. Proposal have 3 chapter main point. 1, chapter 2 and 3. Weh, Ina. Aku sebenarnya aku bincang dengan Pok Gu. Kan? Dia kenal orang dalam yayasan tu. Kalau kata hang nak lah kan, aku boleh tolong cakapkan. Thank you doh Faiz. Tapi mana aku nak cakap, kalau beasiswa tu aku pakai kabel bapak kau, aku rasa tu bukan pencapaian aku. Lebih paling tak ada untuk orang lain. Tapi weh, sebenarnya hang tak faham ni. Dunia ni bukan tentang adil ataupun tak, tahu tak? Yang penting, siapa yang cepat ambil peluang, dia yang menang sekarang ni. Aku tak naklah menang dengan cara macam tu. Sebab kalau terpaksa guna kabel ayah kau, aku rasa kemenangan tu lebih kepada macam ilusi lah. Ilusi? Kalau hang nak hidup dalam dunia ilusi, kan? Hang tak pergi mana-mana, hang tahu tak? Hang takkan ke mana-mana. Faham tak? Aku lebih rela gagal lah dengan usaha aku sendiri daripada cara menipu macam ni. Tak faham. Abah, Aina nak beritahu ni yang Aina dah dapat dah keputusan beasiswa. Dapat tak? Tak dapat, tapi Aina dah bersedia sebab dunia ni tak semuanya yang macam kita rancang. Aina, tak dapat sekarang bukan berakhir. Abang tahu kamu dah buat yang terbaik. Yang penting kamu tak berhenti. Saya tahu Abah, hidup ni jalannya panjang. Kadang kita terpaksa berjalan. Tapi selagi kita berjalan, kita masih ada harapan. Pakcik, saya nampak pakcik dah senyum je, nampak lega. Kenapa? Aina dah terima kenyataan dia. Dia cakap kalau tak dapat sekarang, dia akan terus cuba. Itu yang penting. Kita tak boleh hidup dalam bayangan impian. Kena hadapi kenyataan. Kadang-kadang kita hidup dengan ilusi sebab takut kenyataan itu terlalu pahit kan. Tak apa Lina, kita kena terus berjalan. Walau langit tak selalu cerah, kita masih ada jalan di bawahnya. Okey lah tu, Alhamdulillah. Semua pun dah selesai. Sekarang Ina pun dah terima kenyataan. Tak apalah, Alhamdulillah. Cik, jomlah kita makan. Ya. Saya tahu cikgu, tapi saya tu tak. Weh, sini ya. Tapi saya cuma nak kejap suara aku pelan.